Mesti ada sebab tu Haji nak saya pergi tengok Betul. Ha. Boleh tunggu dulu. Apa yang dia specialnya? bila masuk pilih sana tak ada seram, nak duduk, tak nak keluar. Oh ya? Ya. Kamu tanya tu silakan. Okey, kita akan tengok bilik jenazah yang katanya biasa bilik jenazah seram kan? Katanya bilik jenazah ni istimewa oleh pihak masjid ni. Tuan Haji Bilal ni bersungguh-sungguh ni. Tengok ni. Dia masuk uruskan jenazah yang dah 6 hari meninggal di rumah. Insya-Allah. Maksudnya baru dijumpa. Baru je selesai. Baru selesai. 6 hari jenazah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah. Subhanallah. Memang di luar jangka betul. Patutlah Tuan Haji Bilal Haji Rosli kita kata Ustazah, mari tengok sekejap je. Dia kata kalau mari bilik jenazah kita, duduk rasa tak nak keluar. Gitu. Masya-Allah. Jadi memang betul. Ini kami mudahan bila mandi kami biasa kita angkat boleh dapat memudahkan. Saya mandikan semua. Kami di sini banyak uruskan jenazah pada umat Islam, umat Mas yang tak ada waris. Pagi tadi 6 hari. 6 hari. Baru saja menyelesaikan satu jenazah 6 hari dah meninggal. Maksudnya orang tak perasan yang dia dah meninggal duduk kat rumah. Maksudnya dia duduk kat rumah. Dia sakit, dia meninggal. Malam tadi bawa pesan, kawan dia nak ajak keluar makan. Minum tengok dah tak ada. Umur berapa? Ya Allah, umur berapa? 65. Tak kahwin. Itu kata hebatnya. Mandi semua di forensik. Yang mana yang dah yang reput semua dia masuk. Kita bawa sini. Sini normal je lah. Accident normal sini, tapi yang dah reput dalam seminggu 10 hari, 30 hari. Tapi tadi kalau 5 hari mandi sini lagi? Tak ada. Dia dah terkuat dah. Oh, dah bulat. Ada bulat. Tapi lepas tu Tuan Haji pergi mandikan kat sana. Ya, buat sana. Besar sangat pahala yang menguruskan jenazah. Cuba tengok kat sini. Masya Allah, bacaan ketika mandi jenazah semua ada. Ni keperluan-keperluan. Jadi semua kain yang terlibat tu basuh dalam tu. Ya, masuk terus. Tengok, memang sistematik betul. Untuk budak kami sini, biasanya bila ada kematian, kami tak bawa rumah. Terus kita ke sini. Cuma biasanya macam biasalah, kalau meninggal malam, bilik diuruskan. Esok? Kami bisa tak ada. Saya uruskan kalau meninggal usapan atau pagi saya mandikan, bersihkan dia. Masya Allah, betul tu yang terbaik. Yang dia buat saya uruskan 4 pagi. 4 pagi terus pergi bersini. Lepas subuh kita solat. Jangan tangguhkan mandi. Tak ada, 9 pagi dah selesai. Sebenarnya itu memang yang terbaik, the best. Dia kira macam nak mengangkat hadas mati. Contoh kalau kita suci daripada hadas haid, kita kena mandi wajib sesegera nak mengangkat hadas. Jadi hamba Allah yang dah mati, kita esok mati ni, kita nak bila dah mati kita dah menghadap Allah dah, menghadap dalam keadaan bersih. Cara nak bersih tu kenalah mandi jenazah. Jadi jenazah akan diangkat naik sini. Siap. Kapal dah. Siap. Sini. Kapal lah, saya set kapal dulu. Saya siap jadi angkat je. Terus kapal dah ada kat bawah. Jadi tak banyak pergerakan pusing, mana angkat. Faham tak? Lepas tu terus ditolak ke sini. Dan perusahaan jenazah pun kapal pun kita tak potong, kita dah siap-siap buat daripada sinar. Telaga sinar. Telaga sinar ini memang yang support untuk infak. Dia habis infak dia bagi. Masya Allah. Ni dia kotak ni. Kotaknya pada telaga sinar. Maksudnya satu kotak ni set letak pakai yang terakhir. Wah, nama pun. Memang kita semua akan pakai yang ni. Nak tak nak semua pakai. Ini pakaian terakhir kita. Daripada sinar. Telaga sinar. Telaga sinar. Tapi untuk yang kami sini kami dah siap buat sendirilah. Subhanallah. Jadi saya rasa setiap rumah sebenarnya sekurang-kurangnya ada satu kotak. Dan sebab kita tak tahu siapa meninggal. Hadiah hari jadi paling bagus ini dia. Hadiah hari lahir kan? Bagi satu kotak set jenazah. Ya, betul. Kalau orang yang faham dia gembira. Orang yang tak faham dia marah. Betul. Tapi sepatutnya benda ni ada kat rumah, kurang-kurangnya satu tusuk tarak, ingat matilah ya. Ya, Masya Allah, Subhanallah. Semoga usaha ni diberkati Allah dan kita tengok memang bersistem dengan ni. Sungguh saya cakap first time saya tengok bilik jenazah macam ni. Sebab itu Tuan Haji Rosli, Tuan Haji bersungguh-sungguh. Ustazah tengok jap. Dan kami di sini kami ada bila ada ni untuk budak kita ada sediakan budak-budak. Untuk aiskrim kita dah. Kenapa? Maksudnya sebab budak-budak tunggu ayah dia ke meninggal. Cucu dekat ni kita bagi aiskrim.
Air untuk mandi. Dan sarapan bila mandi 2 pagi lah. Dia tu dari sini. Lepas subuh kita solat, kita bagi sarapan dua sekali. Masya Allah. Maksudnya daripada tengah nangis-nangis sedih, dia cepat sikit lah move on. Dapat asking contoh budak-budak lah. Bukan maksud nak move on lupakan tu, tetapi kita sebenarnya nak legakan kesedihan tu. Memang sunat sebenarnya bila ada kematian, orang lain yang siapkan makanan. Jadi dibuat ni memang mengikut sebaik-baik cara. Bukannya orang yang menghadapi kematian dia duk fikir, orang kata nak buat kenduri arwah kan, jemput orang. Jadi siapa-siapalah pihak-pihak masjid, saya sendiri rasa nanti kita nak buat